Ekor harimau Malaya ditarget untuk memenuhkan Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, menjelang aksi kelayakan Piala Asia 2027 antara Malaysia dan Nepal. Aksi ini cukup istimewa kerana ini bukan saja aksi terakhir Harimau Malaya untuk tahun 2025. Malah, ini juga aksi terakhir di laman sendiri buat skuad negara dalam kumpulan F. Tiket perlawanan sudah dijual dengan tiket kategori terbuka, dewasa, dijual pada harga RM40. Kanak-kanak pula boleh mendapatkan tiket kategori sama pada harga RM5. Tiket kategori Grandstand dan Premium pula masing-masing dijual pada harga RM60 dan RM70. Meskipun kelebihan tampak memihak kepada anak buah Peter Klamovski, sorakan ekor harimau Malaya masih ditarget di SNBJ. Sekiranya Malaysia berjaya menewaskan Nepal, skuad negara akan mengungguli kumpulan F dengan 15 mata. Ini sekaligus membuka ruang kepada skuad negara makin hampir ke Piala Asia 2027.